Assalamualaikum, selamat petang semua, apa khabar? Hari ni saya nak tunjuk satu pisang Pisang yang dia agak besar kat sini. Pisang ni kalau dekat kampung ke, kalau kita jual ni, pisang ni agak mahal jugalah ya. Pisang ni pisang goreng, itu pisang awak. Pisang ni kalau kita bawa dekat jual, memang kedai takkan tolak punya. Cuma dia orang akan belah. Ni kembar ni. Dia kembar. Jadi bila buka dia tetap 2 biji dalam, tapi dia melekat. Dia orang cuma kalau pisang awak ni, dia orang akan check lah, dia orang akan belah macam ni, dan bila ada biji macam ni, reject. Sama ada kedai tu dia nak ambil juga ataupun dia tak nak ambil. Dia suruh balik terus. Kalau pisang ni memang stok tak ada langsung, memang dia orang ambil, tapi harga yang murah. Macam tu. Biji pisang ni sedap kalau buat cekodok apa semua sedap. Tapi kalau kita macam ni, kita kena buka dululah. Potong ke, kita kutip lah buat biji ni. Dah terlebih masak dah. Tapi rasa dia memang sedap lah. Kalau kita goreng apa, memang sedap. Cuma yang saya nak cerita kat sini pisang awak kalau kita jumpa, dia besar. Dia besar macam ni kan. Besar, lepas tu buah padu macam ni. Orang kata terlebih subur lah. Ini selalunya arwah ayah saya cakap lah, kalau dia terlebih subur, dia ada 2 je. Terlebih subur dengan rumpun yang lama, dia akan berbiji. Itu dia punya problem dah pisang awak ni. Tapi tak semualah. Biasanya begitu. Kalau satu pokok pisang tu, pisang awak ni dia berumpun macam ni lah. Berumpun. Lepas ni rumpun ni agak lama lah. Lepas dia, anak dia berbuah. Lepas anak dia, dia dah besar rumpun dia tu. Jadi kebiasaannya dia boleh berbiji. Jadinya kalau pisang awak ni, bila dia dah banyak rumpun macam ni, anak dia kita pindahkan. Yang pertama itu, pertama kali berbuah tu, insya-Allah kebiasaannya dia tidak berbiji lah. Ataupun kita pindahkan, lepas tu dia naik besar pokok dia, lepas tu dia terlalu subur, dia tetap juga berbiji pisang awak ni. Itu je problem dia, di situ je lah. Tapi buah ni memang kegemaran untuk orang buat goreng pisang. Ni dia rupa dah. Ni kalau macam ni tahapnya memang subur lah. Ini pun dah saya potong 1, 2, 3 apa ni, 3 sikat sampai sini. Ini kira kategori subur, besar. Tengok buah dia pun besar. Sayang lah. Tapi boleh lah. Tapi kalau nak jual, untuk kita jual, memang tak laku lah. Kalau dekat tempat saya, kalau jual tak laku. Kalau dekat Puchong ni, dia orang tak check pun, dia orang ambil lah. Factory pun dia orang tanya juga, ada biji tak ada biji. Kalau ada biji, kita cakap mungkin dia ambil murah kalau dekat Puchong. Sebab kat sini pisang ni susah nak ditemui lah. Tapi kalau dekat kampung saya banyak, jadi dia orang reject terus, dia orang tak ambil pisang awak. Inilah kelemahan dia. Jadi kalau siapa nak tanam, untuk menghindari biji, sentiasa kena ubah anak dia ataupun buang anak dia. Yang mana yang dah berbuah, anak dia tu buang. Jadinya rumpunnya dia tak besar. Ada dalam 2-3 pokok ya. Maintain macam itu, InsyaAllah dia tak berbiji. Yang kedua, jangan terlalu subur sangat lah. Buah baja ke apa, sampai padu. Macam ni padu ni, memang dia berbiji. Itu je kelemahan dia. Alright, Assalamualaikum. Nak tunjuk pisang awak ni je. Mana tahu ada yang berminat, yang suka makan pisang awak. Kalau belah Johor tak banyak. Banyak kat Johor yang banyak pisang kapas. Dia orang suka makan pisang kapas tu, buat pisang salai. Assalamualaikum. Selamat petang. Bye bye.